Masya Allah, masyarakat Kabupaten Sumeneb antusias hari pertama Tarawih. Tarawih viral Kabupaten Sumeneb. Dari setengah 2 sudah standby. Ramai weh macam ni. Berpusu-pusu orang turun. Dah bentang sejadah daripada tengah hari nak tunggu tarawih lepas isyak. Sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Pelik sangat-sangat. Pasal apa? Bila janji Allah dalam Al-Quran duk sebut berpuluh-puluh ayat. Kalau sembahyang, solat jemaah, buat solat sunat, pahala yang Allah bagi ni berlipat-lipat kali ganda. Tapi haram seorang pun tak kelumpung lah nak buat macam ni. Nak tanyalah, Quran ni cerita bohong ke? Sampaikan pahala yang Allah sediakan tu, seorang pun tak rasa nak rebut pahala yang Allah cerita dalam Quran. Usaha ni bagus dah yang dibuat ini untuk tarik orang pergi masjid dan buat ibadah. Cubalah buat idea tu biarlah ada yang elok sikit dan membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik, bukan masyarakat yang gila duit. Banyak lagi lah cara lain. Pergi tengok masjid-masjid yang dah berjaya buktikan usaha mereka ni lebih hebat, lebih baik daripada usaha yang macam ni. Harap hampa faham lah tu. Dapat?